Assalamualaikum. Biasa intro macam tu lah baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni kita bersama dengan sebelum tu selamat datang ke episod Kekal Tenang. Episod dia keberapa? Itulah dia. YB Doktor Kau ngarut masih. Doktor je. YB Doktor Tengku Fakhruddin. Apa khabar YB Syed? Baik, Alhamdulillah. Sihat je? Macam ni lah kita. Betul lah. Berapa lama ke air kuning? Ikutkan 3 hari dah. Oh. Tapi 3 hari kita go all out je. Itu namanya azam tuan-tuan. Hopefully akan ada satu titik perubahan lah. InsyaAllah. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan, YB kita pada hari ni, kita punya, orang kata apa, kita punya tetamu. Daripada Sura. Dungun, orang jauh ni. Okay. Sedikitlah latar belakang. Doktor ni, dia doktor dan dia ada PhD. Doktor lah. Okay, so macam mana doktor? Bila tengok keadaan bergelumang 3 hari, ada bersama calon tengok, ada bersama dengan jentera, apa respon? Saya hari pertama itu bersama dengan calon. Alright. Tapi nampak calon kita ada satu kekuatan lah. Kekuatannya, speechnya tu memang, yelah, kita orang politik kan. Orang politik, dia tahu. Kita tengok, kalau ucapan dia macam ni, itu satu apa ni, maknanya orang macam ni kena masuk dol lah. Kekuatan yang ada, ya, untuk bawa suara rakyat. Semalam pun kita tengok bagaimana performance YB Hafiz Sabri. So kita harapkan agar YB baru air kuning ni boleh bawa suara rakyat. Yang kedua, bila saya turun pada masyarakat, rupanya memang Ustaz Muhaimin ni kita kira mendasar lah. Orang kenal. Sebab dia pun dah sebelum ini bergelumang dengan masyarakat, kuliah maghrib. Saya pergi ke 2 kampung, Tanjung Keramat dan satu lagi Cangkap Petai. Memang kalau Cangkap Petai tu, hampir semua penduduk kampung yang saya turun tu memang kenal. Kenal Ustaz Muhaimin, ya. Kan? Bukan tokoh yang biasa-biasa. Yelah. Orang mengajar agama ni, Tengok muka Ustaz Muhaimin ni orang ikhlas mengajar. Betul. So orang mengajar agama ni dia memang orang dekat dengan hati lah. Okay. Tapi tak ada beza dengan doktor dia. Tapi saya gitulah. Bila tengok kan. Sebab sekarang bila tengok dia punya air wajah dia lain macam. Lain macam. Dan dia pun mengajar di Syria. Dia belajar di Syria dulu. Dan kita tahu bahawa Syria ni satu bumi yang penuh dengan keberkatan. Bumi yang sekarang ini pun menyaksikan satu keajaiban. Semua tahu yang Bashar Assad boleh jatuh. Dan kita pun tak mustahil air kuning yang menjadi kubu UMNO bakal jatuh. So doktor menyamakan Bashar Assad dengan air kuning ke? Saya tarik balik. Okey, baik. Tapi bila kita sebut tentang air kuning, peluang kita bersama dengan doktor nak kaitkan jugalah dengan isu-isu kesihatan yang ada kat air kuning ni. Kita tahu dekat air kuning ni ada satu isu yang sedang meletup. Betul. Seperti mana yang doktor sebut tadi tu, Ustaz Hafiz Sabri bawa sampai ke sidang tu, menggelupur semua orang tu. Okey, tapi lah kita tak nak cerita tentang teknikal ladang ternakan babi dan sebagainya, tapi nak cerita apa kesan kalaulah perkara seperti ini, seperti bau kawalan najis binatang ternakan tidak dikawal dan berada berdekatan dengan orang kampung. Apa kesan yang mungkin kita boleh nampak? Sebelum saya nak bicara pasal tu nanti, saya sukalah untuk jelaskan background saya kepada pada penonton Kekal Tenang. Saya bila Nazir sebut tentang 2 PhD tu, sebenarnya dia bawah sikit lah pada PhD dia panggil Doctor in Public Health. So saya memang bidang kesihatan awam. Saya duduk dalam kesihatan awam ni lebih kurang dalam, sebelum resign tu lebih kurang 5-6 tahun. Memang duduk di PKD. Kita jaga tentang yang first kali saya nak sebut. Memang duduk kat kampung. Duduk di Pejabat Kesihatan Daerah. Yang jaganya adalah saya jaga tentang kawalan penyakit. Kawalan penyakit berjangkit. Dia ada penyakit berjangkit ni, dia ada yang kita panggil bawaan manusia. Yang boleh disebabkan oleh bawaan macam tadi Nazir sebut tentang environment, tentang persekitaran. Tapi ada satu isu yang besar. Kan? Sebelum kita nak highlight tentang kesihatan persekitaran, ada satu isu yang besar. Kita panggil zoonotic disease. Zoonotic disease ni adalah bagaimana penyakit itu dia boleh tersebar daripada binatang kepada binatang. Lepas pada tu binatang pada manusia.
Yang kita yang isu contoh kita baru ni kita sembang tentang COVID-19. Itulah kan. COVID-19 itu salah satu daripada contoh zoonotic disease. Bermula dengan binatang. Dia mula dengan dia lah banyak teori yang ada, tapi dia bermula daripada kelawar pergi pada babi, and then daripada babi itu dia pergi pada manusia. Dan kita pun dalam sejarah, kita panggil sejarah gelap lah, kesihatan awam di Malaysia, dalam sejarah kawalan penyakit di Malaysia, memang bila kita masuk saja bahagian kawalan penyakit itu, satu perkara yang kita belajar adalah bagaimana kita sebut tentang Nipah virus. Nipah virus Nipah di Negeri Sembilan masa tu. Masa tu kami satu umur. Dengan Nazir lebih kurang satu umur. Tapi masa tu kita kecil ke saya. Lebih kurang tahun, saya rasa tahun 90-an, lebih kurang 90-an. Lebih kurang macam tu lah. Saya pun the exact date tu saya tak ingat. Tapi Nipah virus ni sebab dia adalah virus baru. Virus baru. Tapi macam mana virus baru ni ada? Dia asalnya mula daripada kelawar. Kelawar. Sebab kelawar ni dia memang sistem tubuh dia tu macam-macam virus boleh duduk dalam tu. Tapi daripada kelawar, dia pergi pada babi. Daripada babi, itulah dia tersebar pada manusia. Dan ini sebenarnya satu kebimbangan. Apabila ladang babi, dia dekat dengan penempatan manusia, virus tu boleh tersebar. Sebab virus boleh tersebar pertama, sebab isu macam contoh JE, Japanese Encephalitis, ataupun Nipah virus. Ia makan satu hal. Satu lagi kita bimbang, bila virus itu sudah ada pada babi, dia mungkin boleh ada satu lagi vektor. Contoh nyamuk. Contoh Japanese Encephalitis itu dibawa oleh nyamuk. Daripada nyamuk, dia bawa darah babi yang ada penyakit itu, dan dia boleh tersebar pada manusia. Jadi sebab itu, kalau kita bercakap tentang pig farming, maknanya penternakan babi ni, isu yang paling besar yang menjadi satu kebimbangan kepada para pegawai kesihatan yang jaga bahagian kawalan penyakit ini adalah tentang zoonotic disease. Sebab itu isu besar. Sebab sebelum ini, kalau ikutkan, kita tahun lepas saja kita baru ada satu virus dipanggil African Nile virus, saya beritahu macam tu, yang mana dia tersebar di kalangan babi-babi. Hampir lebih kurang dalam separuh daripada babi yang ada di Malaysia ini, khinzir ada di Malaysia ini, mati disebabkan oleh penyakit tersebut. Dan ini kebimbangan. Sebab kita tidak tahu bagaimana mutasi itu berlaku. Dan ini sebenarnya satu isu yang besar bagi saya. Sebab itu bila saya bercakap, bila kita duduk, kita berada di lapangan, kita tengok pada ilmu kita. Sebab itu kita melihat bagaimana sistem penternakan babi ni, dia perlu ada satu buffer zone yang jelas. Yang jelas, betul. Yang jaraknya. Jaraknya. Kita tak bicara lagi tentang isu sensitivity, tapi ini kita bicara tentang isu kesihatan. Sebab kita tidak tahu zoonotic disease ini, bagaimana virus baru ini menyebar. Baik. Dan itu satu cabaran. Yang kedua, kalau panjang sikit ya. Boleh. Sikit je. Bukan selalu. Yang kedua, sama kat depan tergamam dengar. Yang kedua, yang itu isu besar. Kita bimbang virus baru muncul, dia tersebar daripada binatang pada binatang, dan daripada binatang itu dia pergi pada manusia. Dan memang banyakkan virus, babi biasa berada di tengah-tengah. Babi biasanya berada di tengah. Teori COVID-19 pun lebih kurang begitu. Dia ada dua binatang yang popular. Yang pertama kelawar, yang kedua babi. Yang kedua adalah tentang isu kesihatan persekitaran. Yang kedua ni juga isu yang besar. Sebab bila kita ada ladang, kan, dia ladang babi ni, dia berbeza dengan ladang ternakan ayam. Dia berbeza dengan ladang ternakan kambing. Dia berbeza dengan ladang ternakan lembu. Sebab ladang ternakan babi ni, dia sistem kumbahan dia kena betul. Kena clear. Sebab memang, ialah Allah, kita tidak boleh nak nafikan bahawa itu adalah kuasa Allah. Allah menciptakan setiap haiwan yang ada ini, ada dia punya kelebihan yang masing-masing dan persekitaran yang tersendiri. Dan memang kita tahu bahawa babi itu persekitarannya sebegitu. Betul. Dan persekitaran itu mungkin dari sudut untuk clearing the environment. Ialah biar dia duduk itu. Kitarannya itu. Tapi bila dibuat secara, orang panggil secara industri, dia sebenarnya kesan yang besar. Betul. Sebab industri, dia menternak babi dalam keadaan jumlah yang kuantiti yang besar. So dia memerlukan kepada pengurusan sisa kumbahan yang betul. Dan sistem kumbahan, masalah yang berlaku dalam kilang-kilang di Indonesia ni. Ya, kalau kita bercakap tentang environment, kilang air effluent dia tu, air kumbahan itu dia akan lepas ke mana tu? Sungai ya? Dia akan lepas ke sungai. Itulah paling dekat. Itu yang paling dekat. Kan? Masalahnya, kalau dia lepas ke sungai secara direct,
Bayangkan air kumbahan itu dilepaskan secara ke sungai secara darat. Dia akan mendatangkan masalah yang besar. Dari sudut pertama, bau itu biasa. Itu paling besar. Itu biasa berisik. Yang bau. Maknanya at least bau dia menyebabkan tenang. Kita bimbang kalau dia ada waterborne disease. Penyakit yang disebabkan oleh bawaan air. Sumber. Sebab itu sumber air utama. Air utama. Dan kita, bila saya tengok kepada, saya baca beberapa kajian, menyebut bahawa bila dibuat kajian, orang yang duduk di persekitaran yang dekat dengan ladang babi ini, dia akan ada 2-3 masalah. Biasanya dia akan ada hypertension, dia mudah kena untuk penyakit bawaan air, dan dia juga mudah kena penyakit yang disebabkan oleh respiratory, maknanya sesama, cold fever apa semua. Jadi ini kesannya. Sebab itu kita bimbang bila mana isu ini besar berlaku di Dong Air Kuning ni adalah saya dimaklumkan bahawa jarak buffer zone itu tidak jauh. Kita tengok video Ustaz Fali Syahri. Ya, betul. Daripada ladang babi ke masjid. Dia naik kereta dalam speed yang biasalah. 3 minit. Mana dekat ke jauh tu? Dekat lah. Sangat dekat juga. Jadi ini isu yang besar. Baik. Dan kalaulah bila saya baca kajian, walaupun dia ada satu sistem rawatan kumbahan yang betul, isu yang besar sebab kita di Malaysia ni hujan selalu kan. Semalam pun kami 2-3 hari di Air Kuning ni petang hujan lebat. Bayangkan kalau sistem tu tidak diuruskan dengan baik, tempat rawatan kumbahan itu bila ada banjir, hujan terlalu lebat, dia akan keluar juga. Ya, betul. Dan ini akan mendatangkan masalah yang besar pada penduduk tersebut. Dan kita bimbang kalau dia mendatangkan masalah kesihatan yang besar. Sebab tu saya kecewa walaupun Ustaz Hafiz Sabri dah sebut dan Dong Manjur, tapi saya sebagai kita terlibat dalam kerajaan. Jadi YB, kita duduk juga dengan pegawai kerajaan. Saya kecewa dengan jawapan yang diberikan oleh Exco semalam. Dia seolah-olah lepas diri lah. Seolah-olah menafikan. Tapi kita akan tengok hari ni MB akan menggulung. Berbalik semula pada isu yang kita bawa ni lah. Kerajaan terdahulu yang secara kebetulan, tak tahulah kebetulan ke dirancang ke, bahagian-bahagian yang kita bincangkan ni, isu peternakan dan sebagainya adalah di bawah tanggungjawab 2 YB. Semasa kita memerintah PAS lah, iaitu YB Pak Teh Haji Razman dan juga YB Akman. Dan mereka telah mewujudkan beberapa enactment, dan enactment tu adalah untuk mengawal perkara-perkara yang YB sebut tadi. Betul. Iaitu enactment unggas dan juga enactment peternakan dalam babi ni. Kesannya apa? 34 ladang babi ditutup. So kita mungkin ketika itu ada solution. YB nampak sekarang ni apa solution? Sekarang ni, sebab dia, bila saya tengok ada beberapa solution. Yang pertama sekali, dia isunya pertama sekali bagi saya lah. Menteri kena clear. Itu peringkat asal. Dasar kita, sebab isu babi ni bukan saja isu yang berlaku di Perak. Berlaku di Pulau Pinang, berlaku di Negeri Sembilan. Kan? Yang pertama, menteri kena clear. Apa direction? Tapi kita nak menteri kena clear macam mana kalau isu kelapa tak selesai? Isu beras tak selesai. Yelah. Sebab ini bawah Menteri Ketenteraan Makanan. Tapi kawan-kawan dan juga rakan-rakan sekutu parti menteri tu, dia paling sibuk sekarang ni. Yang tu sebab saya sebut semalam. Saya kata, saya dalam speak saya semalam, ucap dan ceramah kelompok saya kata daripada Mujahid sibuk tentang fatwa tentang yang Tok Guru sebut tentang haji, umrah, politik, kan? Isu yang paling besar, selesaikan isu rakyat. Ya, betul. Sebab kamu nak cara apa? Kita belajar circle of influence, circle of concern. Sekarang ni kamu boleh influence menteri kamu daripada parti kamu yang jaga bahagian itu. Kita tanya, apa tindakan yang kamu lontarkan kepada penduduk Air Kuning? Tak ada. So far tak ada. Seolah-olah menteri hilang, sedangkan ini isu besar. Betul. Isu besar. Sebab saya dah sebut tadi tentang isu benda ni, isu kesihatan. Kita tak bicara lah tentang sensitivity. Kadang orang kata kita akan tanya doktor nanti. Orang kata PAS ni sebut tentang sensitivity, selalu main kau. Ini bukan, ini isu environment. Ini isu kesihatan. Ini isu kawalan penyakit. Kena ada direction yang jelas. Sebab kami bila belajar bidang zoonotik,
dia bukan saja melibatkan kawalan di peringkat Kementerian Kesihatan, dia juga melibatkan kawalan di peringkat veterina. Siapa yang jaga veterina? Betul. Menteri mana yang jaga veterina? Betul. Kita tanya itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan negeri kena jelas. Ya, ya. Sebab ada bahagian undang-undang yang di bawah kuasa kerajaan pusat, persekutuan. Ada di bawah kuasa kerajaan negeri. Betul. Dan veterina ni ada sebahagiannya di bawah kuasa kerajaan negeri. Betul. Ada sebahagiannya di bawah kuasa PBT. PBT kena jelas tentang perkara ini. Betul. Bagaimana garis panduan yang dikeluarkan. Dan PBT akan mengikut direction government of the day. Ya, betul. Itulah ketetapannya. Okey. Sebab tu dah bayangkan Zee, saya pun pelik. Kan, air kuning ni sepatutnya dia dah kubu weh. Tak pernah, UMNO tak pernah kalah di sini. BN tak pernah kalah di sini. Tapi kenapa isu ni seolah-olah didiamkan? Betul. Kenapa baru hari ni kita melihat bagaimana suara kita sahaja yang berbunyi? Dan ada, sebab tu saya fikir bila timbul isu ni, sebenarnya dia bukan saja isu yang kita nak bawa suara rakyat air kuning. Tapi dia juga isu kepercayaan. Tengok, bila mana PAS hantar 2 orang wakil jadi exco. Walaupun yelah, orang-orang petikai kata dah PAS masih jadi kerajaan berapa bulan saja jadi. Dah lah bertukar dengan krisis politik yang berlaku di Perak. Direction pun ialah bila MB bertukar. Direction pun dengan keadaan ialah MB, macam-macam isu yang berlaku. Kadang-kadang kita di PK exco nak buat tindakan pun tak jelas. Tapi walaupun dalam keadaan sebegitu, kita diberikan tempoh yang pendek, tapi kita ada buat sesuatu. Kita dah ada letak satu garis asas. Ya. Betul. Jadi saya rasa ini nak tunjuk pada rakyat bagaimana kalau rakyat bagi peluang untuk kita. Sekarang pembangkang suara. Betul. Kalau jadi kerajaan, kita ada tindakan. Laksanakan. Baik. Satu podcast kita ni jarang cerita pasal teknikal lah. Dan bertuah lah kita. Okay, kita akan berehat sebentar. Sebab tadi YB ada sebut tentang sensitivity berhadapan pula dengan PRK yang memerlukan undi semua. Okay, kita akan tengok angle tu nanti. Okay, kita berehat sebentar. Kita jumpa sekejap lagi. Kemah. Alright. Apa yang kita lalu pada pusingan pertama tadi tu menyeramkan lah. Menyeramkan je. Semua orang lalu COVID, betul? Betul lah. Tapi kadang orang tak boleh nak relate benda tu. Itu perkara besar. Dan itu kebimbangan yang dibincangkan di kalangan pakar-pakar yang terlibat dalam zoonotik dan kawalan penyakit. Dan kat sini nampak seperti isolated. Ya, dan kita seolah-olah, sebab tu saya sebut isu pertama sekali bila kita ada isu, kita tidak boleh in denial state. Bila kerajaan persekutuan, kementerian yang ada in denial state, bila exco yang ada in denial state. So macam mana nak selesaikan masalah ini? Betul. Sebab kita ialah saya kita kena fikir tentang, sebab dia juga melibatkan food security. Betul lah. Ya, betul. Kita orang Muslim memang kita tahu bahawa kita tidak makan babi, memang diharamkan pada kita. Tapi Allah jadikan babi ni daripada hujung ke hujung tu semua ada fasa dia. Bermanfaat dia. Yalah, manfaat itu kita jelas. Tapi kita duduk dalam negara yang multicultural, orang panggil berbilang kaum, berbilang agama. Dan Islam ini rahmatan lil alamin. Itu benda yang jelas. Dan perkara ini pun kita kena selesaikan. Betul. Sebab dia melibatkan food security, keselamatan makanan kepada penduduk yang ada dalam negara. Betul. Tapi keselamatan makanan ini dia perlu dikawal dengan baik. Sama lah juga dengan isu yang berlaku. Yalah, sebagai contoh, kalau kami di Terengganu. Terengganu ni isu sama, isu keselamatan makanan, tapi bila melibatkan kawalan, contoh lembu dan kerbau. Dibiarkan bebas. Betul. Duduk di tepi jalan, membahayakan orang awam. Betul. Isu yang sama. Tapi kita di peringkat kerajaan kena ada tindakan yang jelas. Peringkat PBT kena ada tindakan yang jelas. Walaupun dia melibatkan makanan, tapi kena fikir tentang masalah orang awam, apa semua, masalah kesihatan, masalah keselamatan, masalah persekitaran. Yang ini isu besar. Lepas tu kita kena selesaikan perkara ini. Dan sebenarnya
dia sudah ada garis panduan. Betul. Yang kita sebut tentang modern farming, maknanya bagaimana, bukan ladang babi saja, ladang ayam pun lebih kurang sama. Betul. Nak menuju ke arah itu. Cuma isu yang berlaku bila ada cukong. Bila ada tokai, cukong. Dia punya istilah Isyamuddin Rais. Tukar tiup. Dia masalah yang bila ada tokai. Ya. Dia bila mereka fikirkan tentang keuntungan semata-mata. Itu isu yang besar sebenarnya. Betul. Okey, baik. Tapi kita kena faham, betul. Itu yang bagusnya bila kita ada wakil rakyat, tapi latar belakangnya adalah latar belakang teknokrat. Latar belakang yang berbeza. Ya, berbeza. Ustaznya, agamawannya, aktivisnya, tapi ni teknokrat. Okay. So, dia tak boleh kona banyak sangat lah. Sebab kita tahu ilmu tu sendiri pada area tersebut. Okay. Tapi isu sensitivity, doktor sebut 3-4 kali tadi, ni bukan isu sensitivity dan sebagainya. Apa doktor melihat, mungkin pandangan, dilihat Ayah Kuning ni membawa isu babi ni, adakah kawan-kawan kita selain daripada Muslim terancam dengan isu ini? Sebab tu saya sebut di awal tadi. Dan Tuan Guru Presiden pun sudah nyatakan dengan jelas tentang isu ini. Bayangkan dalam Islam, cukai boleh diambil daripada ladang babi. Itu jelas. Jelas, maknanya boleh. Dan kita bayangkan bila mana Islam datang ke Syria, Islam datang ke Mesir, dibuka negara-negara ini, kita tidak pernah meminggirkan hak kaum-kaum lain. Betul. Okey. Itu prinsip yang jelas. Tapi prinsip yang kedua adalah apa yang berlaku, apa yang dibuat, dasar yang dibuat tidak boleh menjejaskan seluruh masyarakat. Betul. Sebab saya kira bila saya bercakap di awal tadi tentang kesihatan, nyawa, tentang persekitaran, tentang menjaga nyawa, tentang keselesaan, ini bukan isu perkauman. Bau tidak mencari kaum. Betul, saya setuju. Dan saya pun kita sama. Contoh macam kita duduk di tepi ladang ternakan ayam. Okey. Dengan hamanya apa semua. Ya, unggasnya. Sebab kita pun akan mengalami masalah yang sama. Betul. Sebab tu dia walaupun itu makanan kita. Itu makanan kita. Sebab tu dia buat kawalan unggas. Ya. Kita ada syarat-syarat dia. Ya, betul. Buffer zone kena jelas. Sebab tu saya melihat bahawa isu ini dia bukan sekadar isu sensitivity. Dia isu keselamatan. Dan yang kita bimbang, kalau ada ahli politik kita yang dibayar, yang ditaja oleh para tokai-tokai, cukong. Yelah, dia dulu parti derita, sekarang parti jackpot. jadi itu masalah yang besar. Betul. Sebab tu kita memerlukan, saya kira kita memerlukan seorang wakil rakyat yang ada kefahaman yang jelas, anak tempatan, dan yang paling penting yang berani bersuara. Ya, betul. Anak muda. Betul. Okey, baik. Saya melihat bahawa kita orang kata sebab apa PAS mainkan isu babi. Sebab apa baru timbul isu ini. Saya dah jelas bahawa isu ini dia timbul bila-bila pun, tapi dia sebenarnya isu perjuangan rakyat. Betul. Isu keselamatan rakyat. Isu siapa yang boleh bawa suara rakyat. Kemah bila YB bercakap sebab dia dah menyelam kat situ kan. Okey, baik. Jadi kita clear. Ayah Kuning perlu berubah. Betul. Perlu merasai seorang ataupun susuk tubuh yang mungkin kita boleh lihat lain daripada lain, dan menyelesaikan apa yang sedang dibangkitkan. Okey. Jadi YB, kita tengok sekarang ni, mungkin kita boleh menggulung. Ayah Kuning ni menjadi satu portfolio referendum. Betul. Sama ada daripada sudut politik, keselamatan dan juga isu yang berkaitan tentang kelangsungan pelindungan rakyat. Apa yang YB nak sungguh-sungguh pesanlah kepada pengundi kat luar sana, membuktikan apa yang isu yang kita bawa ni boleh membantu dengan meletakkan Perikatan Nasional dalam sidang DUN nanti akan datang. Silakan YB. Saya mahu dan saya berharap, saya berdoa, saya berharap agar Ayah Kuning menjadi satu tempat dan momen yang bersejarah. 1955, pilihan raya kali pertama, ketika mana dibuat perikatan, masa tu
UMNO, MCA, MIC bergabung kan, lambang kapal layar masa tu bertanding, semua kursi dia menang. Betul. Tapi di Perak, kursi Krian masa tu satu-satunya kursi yang dimenangi oleh PAS. Okey. Kan? Maknanya PAS bukan Maknanya pilihan raya pertama Perak lah. Di Perak lah PAS telah membuka pintu sejarah. Okey. Dan saya mengharapkan agar air kuning sekali lagi menjadi momen yang bersejarah. 26 hari bulan kita bawa suara rakyat, referendum rakyat. Satu suara supaya Putrajaya bergegar. Mak Sabu, kena selesaikan isu ini segera. Betul. Cukuplah kamu tidur. Cukuplah dengan kegagalan kamu, tapi ini isu penting, kena selesaikan segera. Syahrani, Menteri Besar Perak, kena selesaikan isu ini segera. Betul. Jadi di air kuning, suara perubahan itu bermula. Boleh ke kalau saya kata kalau tak ada perubahan ataupun kekal lah dimenangi oleh BN, benda ni tak akan bergegar? Ya, betul. Setuju tu Setuju. Dan bukan itu saja, bahkan banyak lagi perkara-perkara lain yang tidak akan bergerak. Isu tentang kekuatan tunjang kuasa politik Melayu, isu tentang perpaduan subsidi orang minyak, Melayu, isu tentang ekonomi, subsidi minyak, petrol, diesel, dah bunyi-bunyi dah, elektrik, tarikh elektrik, isu tentang banyak lagi isu-isu yang berlaku. Isu tentang, kalau kita bicara tentang babi, bicara tentang pertanian, Menteri Keterjaminan Makanan, sampai sekarang tak ada bunyi. Sampai sekarang isu kelapa santang tak selesai, isu padi beras tak selesai, ditambah pula isu babi tak selesai. Tapi isu babi ni lagilah isu besar, melibatkan keselamatan, dan kita bimbang sebab Donald Trump kali pertama ada COVID-19. Betul. Kita bimbang Donald Trump kali kedua, tak tahulah ada virus apa yang datang pula. Yang ini cabaran. Jangan kita minta. Tak minta, tapi kerajaan kena bersedia. Kerajaan kena berubah, dan suara perubahan itu mesti datang daripada air kuning. Orang air kuning 26 hari bulan memikul satu amanah tanggungjawab besar, dan kami bersama dengan mereka, kita doakan arus perubahan ini bermula. Rasa nak bertakbir ni. Okey, baik Dr. Din, terima kasih banyak. Satu tempoh masa yang singkat yang saya kira kena datang lagi ni. InsyaAllah. Wajibul gunnah kena datang lagi ni. Kalau ada peluang. Kena tunggu mana-mana ada kosong kursi ke jadi. Okey, baik. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton. Saya kira apa yang telah dibincangkan ni teknikal yang memberi kesedaran, dan kesedaran ini mesti diterjemah pada 26 bulan. Terima kasih banyak. Kekal tenang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.